Hai murid-murid, selamat datang ke pelajaran Bahasa Melayu bersama Cikgu Caroline. Hari ini, kita akan belajar tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Jom kita belajar dengan cara yang menyeronokkan dan interaktif. Tema pertama kita ialah kekeluargaan. Dalam unit keluarga cergas, kita akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid akan belajar menyebut dan memahami ayat tunggal serta ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Murid-murid, tahu tak apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu idea sahaja, iaitu satu subjek dan satu predikat. Contohnya, ibu memasak di dapur. Ayat ini hanya menyatakan satu perbuatan. Sekarang, mari kita kenali ayat majmuk pula. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung. Contohnya, ibu memasak di dapur dan ayah membaca surat khabar. Perkataan dan ialah kata hubung yang menyambungkan dua ayat tunggal. Mari kita bandingkan kedua-duanya. Ayat tunggal ada satu makna sahaja, manakala ayat majmuk mempunyai dua atau lebih makna yang digabungkan. Contohnya, Ali membaca buku ialah ayat tunggal, tetapi Ali membaca buku kerana mahu pandai ialah ayat majmuk. Tema kedua kita ialah kesihatan dan kebersihan. Dalam unit Saya Sihat dan Bertenaga, kita akan belajar kemahiran membaca. Murid-murid akan membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Mari kita lihat contoh dari tema kesihatan. Ayat tunggal ialah saya makan buah setiap hari. Ayat majmuk pula, saya makan buah supaya saya sihat. Nampak tak bezanya? Ayat kedua mempunyai dua perbuatan yang disambungkan dengan kata hubung supaya. Sekarang, mari kita cuba satu aktiviti. Dengar contoh ayat yang cikgu sebut dan fikirkan, adakah ia ayat tunggal atau ayat majmuk? Bersedia ya. Ayah mencuci kereta. Itu ayat tunggal. Sekarang, ayah mencuci kereta dan adik menyapu halaman. Itu ayat majmuk. Hebat, murid-murid. Bagus. Sekarang kita sudah tahu perbezaan antara ayat tunggal dan ayat majmuk. Ingat ya, ayat tunggal ada satu idea sahaja. Ayat majmuk ada dua atau lebih idea yang disambungkan dengan kata hubung seperti dan, kerana, tetapi atau supaya. Tahniah murid-murid, kamu sudah belajar dan memahami topik ayat tunggal dan ayat majmuk. Jangan lupa untuk teruskan ke aktiviti dan kuis selepas ini ya. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Melayu yang menyeronokkan. Selamat maju jaya!